Oh, belakang tu apa tu? Pengarah filem ni cakap, masa penggambaran filem ni, kru dia telah diganggu dengan kejadian mistik. Kisah tentang seorang gadis bernama Hana. Dia ada masalah silam dan juga masalah hidup yang sentiasa datang bertubi-tubi. Disebabkan masalah ni, dia nak ubah nasib malang dia. Dia nak ubah hidup dia. Dan dia bertemu dengan seorang bomoh Iban. Bomoh ni kata dia boleh ubah hidup Hana jadi lebih baik. Dan ya, hidup Hana jadi lebih baik lepas tu. Tapi hidup dia naik sekejap dan turun macam bukit. Hidup dia baik buat sementara waktu dan lepas tu jadi makin teruk. So apa yang jadi kepada Hana sebenarnya? So kita sama-sama tengok nanti filem yang bertajuk Azimat yang akan keluar pada 27 November 2025. So aku sendiri pun tak tengok filem ni lagi. Tapi yang menarik tentang filem ni filem seram daripada Sarawak. So jom kita sama-sama tengok trailer untuk filem Azimat. I don't get it. Why does my life have to be so... Sorry. Inilah Hana. My life has been mistakes after mistakes after mistakes. Wow. Bila cakap hidup adalah kesilapan tu memang betul-betul tertekan tu. Tatay baru. Amay kan menolong aku. So dia jumpa dengan bomoh untuk selesaikan masalah dia. Dan dia dapat tangkal. Inilah dia yang agaknya dipanggil Azimat tu. So keadaan jadi makin teruk. Tapi cantik lah dia punya shot dia, lighting dia. Oh, belakang tu apa tu? Azimat 27 November 2025. Tapi cantik dia punya, nampak dekat trailer dia punya lighting dia punya shot-shot dia nampak menarik. So filem Azimat ni akan tayang 27 November 2025. Filem seram daripada Sarawak. So kita sama-sama tengok nanti macam mana filem Azimat ni nanti. So apa pendapat korang tentang trailer tadi? Cuba komen kat bawah. Nyaman.